Assalamualaikum. Hari Jumaat jam 8 malam seperti biasa kita akan bersiaran di sini dalam Kasih Ons, dan setiap minggu kita ada tetamu yang istimewa, dan hari ini pun cukup istimewa, idola kepada kami yang dah matang, dah remaja tua katanya. Baru berumah tangga. Ya, ataupun yang rasa macam nak berumah tangga tapi macam tak nak, tapi ini dia. Ini adalah contoh pasangan yang menjadi idola kepada kita semua. Bersama dengan kita, Cik Suami, tolong perkenalkan. Tak lain tak bukan. Ya. Yang terkenal, tersohor di seluruh negara. Ya, multi talented. Multi talented. Kedua-duanya. Abang yang saya kagumi, Abang Sabri Yunus dan Akak Angelina. Yes. Ya Allah, Masya Allah. Thank you, terima kasih kerana sudi menerima jemputan Kasih Ons. Ya. Kita juga berterima kasih kerana pelawak kita dalam satu podcast yang saya pernah tengok. Dan saya rasa bila aku nak ada rasa. Allah. Alhamdulillah. Kita ni dalam Kasih On memang kita selalu membicarakan tentang kekeluargaan, kehidupan, kematangan kita kan. Jadi era memang daripada awal lagi, kalau tidak ada pasangan dua sejoli ni, dia tak macam tak on. Sebab kita nak bicara hari ni tentang percintaan di usia matang. Maka inilah pasangan yang sesuai, paling sesuai. Selayaknya. Tapi sebelum tu kita nak mukadimah kita dululah. Betul. 34 tahun yang lalu dipertemukan buat pertama kali bekerja sama, dan tak pernah sangka, tak pernah duga, akhirnya Allah temukan inilah jodoh di usia-usia remaja purba kita ni kan. Jadi macam mana daripada seorang sahabat tiba-tiba rasa this is the one. Macam mana ada pertukaran tu dan masing-masing pernah mendirikan rumah tangga, dah mempunyai anak, dah pernah punya kehidupan, tiba-tiba rasa go for it lah. Siapa rasa? Okay, saya bagi peluang Angie. Okay, Kak Angie. Sebenarnya betul-betul tak pernah fikir. Dan lepas tu kami sama-sama berlakon dalam satu drama yang abang direct di Kuala Selangor dalam 1 bulan. Okay. Dalam 1 bulan tu mula-mula pun tak rasa apa pun. Bila dah nak habiskan, tiba-tiba rasa macam dah nak habis rasa macam tiba-tiba sedih alah, dah nak habis dah hujung dah. Lepas tu Angeline ingat lagi hari itu last day. Angeline kemas baju. Okay. Kemas baju. Lepas tu ada baju hilang sebab baju dijaga oleh wardrobe. So Angeline mak baju, ada baju hilang. So Angeline tengah cakap dengan wardrobe. Abang kata abang akan tunggu. Nanti kita konvoi balik sebab Angeline pun drive. Okay. So Angeline tengah sibuk-sibuk dengan wardrobe. Angeline terpandang abang kat luar, opposite jalan. Abang pandang Angeline, Angeline pandang abang. Mata bertentang mata. Masa itu Angeline terasa, Angeline nampak kesedihan di muka abang. Itu versi Kak Angeline. Saya pun dengar ni. Betul. Angeline tak pernah cakap dengan dia. Jadi Angeline fikir, abang kenapa nampak sedih? So bila dia punya sedih, dia tersentuh. Angeline juga rasa sedih. Tapi hari itu baiklah, abang drive depan, so Angeline ikut di belakang. Dia slow drive aja sampai satu simpang. Angeline ke rumah Angeline, abang terus balik. Gentleman abang. Gentleman abang. Ya, saya sepatutnya hantar sampai ke rumah sebenarnya. Tapi masa kita tengah syuting tu, ada satu hari Angeline kata Angeline 2 hari tak syuting, Angeline nak balik rumah sebab anak di rumah kan. Ya. Jadi ada satu pelakon Amar.
Okey. Ammar tu dia kata sebab Ammar tu Angeline baru kenal dalam drama tersebut. Okey. Jadi Angeline kata, "Ma, you nak balik boleh tak saya tumpang?" Saya sebab trip tu Angeline tak drive. Okey. Abang pick up Angeline dari rumah. Oh ya bang. Okey. Jadi kan Angeline kata sebab kita kadang-kadang ada break abang balik. So abang hantar Angeline. Okey. Dan lepas tu Angeline kata, "Ma, you balik ya. Balik saya boleh tumpang tak?" Tak apa. You balik Wan Utama kan. You letak saya di Wan Utama. Saya sendiri panggil Grab balik. Tak payah hantar saya balik rumah. Betul kan? Mana tahu ya, kita pergi dinner sebab ketua kampung ajak dinner. Okey. So beberapa orang je lah makan. Dan lepas tu abang punya assistant director kata, "Akak, esok nak balik ya?" Nak tumpang Ammar. Ammar tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Abang akan hantar. Woi, abang, apa dah masuk jarum? Abang dah setting semua tempat. Abang tipu. Abang kata dia ada meeting dekat RTM pagi-pagi. Dia nak hantar Angeline. So Angeline turun kereta Angeline. So abang sekarang pergi RTM tak? Abang balik Kuala Selangor. Okey. Nampak tu. Itu versi kat Angeline kita tahu. tahu. Orang lelaki kena belajar kat luar. Betul, baru saya ingat tu semua tu. Jawab. Abang, Ya, abang baik saya. mengaku. Baik. Abang direct dalam drama tu. Ya, betul. Abang letak nama kat Angeline. Okey, dia macam ni. Ada lagi soalan tu? Tak, itulah. Itu Itu kan ada ada soalan dia. tanda lah tu. Okey, dia sebenarnya macam ni. Ini semua kita kena percaya kan bahawa semua tu rahsia Tuhan kan. Okey. Kita kena percaya. Saya sangat percaya benda tu sebab banyak berlaku pada saya. Okey. Jadi saya yakin. Contohnya macam ni. Memang cerita ni asalnya watak tu orang lain. Okey. Menjadi saya mengarah dan watak tu menjadi isteri kepada watak saya. Okey. Saya ketua kampung. Astro punya drama. Tajuk dia Tanya Sama Pokok. Orang lain semua. Saya hanya dipanggil untuk mengarah. Okay. Ada 40 skrip dan saya untuk mengubah-ubah skrip semua kan. Pelakon yang disenaraikan adalah Khatijah Tan. Khatijah Tan. Saya okey, saya selesa kejahatan. Kami ni nak duduk lama sebulan. Saya selesa dengan dia. Kami pernah bekerja dengan kejahatan dalam filem Bentang tu. Jadi saya rasa okey untuk jadi isteri saya. Takdir ini kan Tuhan yang kerja kan. Kejahatan tarik diri seakhir. Sebab dia kata dia lama sangat di Kuala Selangor, dia jaga cucu. Di Ipoh. Faham? Okey, ya. Tak ada percayalah setiap benda yang berlaku pada kita manusia kebetulan. Tapi tidak pada Tuhan kan. Okey. Jadi apabila senarai baru keluar daripada Pak Stesen dan producer 15 nama pelakon wanita lain untuk jadi pasangan ganti Khatijah. Semua nama-nama yang kita kenal dan nampak juga. Tapi saya semasa tu benda ni berlaku selepas COVID dibuka sekejap untuk orang bekerja. Okey. Jadi semasa COVID tak bekerja, masa itulah saya banyak berhubung dengan Angeline. Sebab sebelum ni selama 4 tahun kami tak pernah berjumpa secara fizikal. Okey, selepas Bentang tu bekerja sikit-sikit dalam masa 4 tahun secara fizikal. Bila saya start mengarah, saya sangat jarang berjumpa dengan Angeline. Saya tak buat show, dia masih buat show, saya tak buat show. Sesekali saya ada watak, saya panggil dia berlakon sikit-sikit. Tapi itu saja. Tapi Angeline setiap kali hari jadi ke, hari raya ke, dia akan ucap. Itu memang dia macam tu. Ya. Jadi semasa COVID, barulah saya berhubung dengan dia. Berhubung, tanya buat apa. Jadi dah kalik dengan dia. So, bila berlaku macam ni, saya beritahu kepada stesen Astro, kalau tak dapat Khatijah Tan, saya nak yang Tan juga. Okey, tak apa plan. Saya nak Tan juga. Siapa dia Khatijah Tan. Semua orang ketawakan saya. Bukan Angeline Tan. Angeline Tan. Jadi semua ketawa. Dia cakapnya, abang, watak tu maknab. Artinya di situ abang orang Melayu. Okey. Jadi secara kebetulan pada saya tapi tidak kebetulan pada Tuhan. Terkeluar perkataan saya, apa salahnya kalau kita mualafkan dia? Abang ucap itu. Apa salah kita mualafkan dia? Dan semua tengah. Saya kata lagi banyak warna watak tu dan semua orang setuju. Bila setuju saja, saya keluar daripada mesyuarat tu, saya terus call dia pertama.
Angeline, sekejap lagi ada orang call untuk drama gini-gini, jangan tanya, sanggup saja. Okey, berlakulah cerita tu. Jadi apabila kat sana, saya mula rasa balik kami dalam permainan tu. Bila saya duduk dia akan datang bawa air. Abang air. Itulah dia daripada dulu pun. Daripada dulu memang macam tu. Daripada dulu kan. Jadi saya rasa selesa kan. Selesa macam ni kan. Dan sebulan bersama dengan dia dalam malam makan bersama apa bersama apa. Itu ya bila dia nak balik tu saya mula rasa kenapa aku tak pergi kan. Aku rasa selesa kan. Takkan nak tunggu dia. Mesti aku. Saya pernah tengok satu filem orang putih. Masa tu terlintas cerita tu. Seorang pasang suami isteri berpisah. Anak dia, isteri dia jaga. Suami nak balik pada isteri tapi tak berani. Dia jaga anak dia ambil anak dia. Tapi anak dia yang cakap dengan dia, kalau ayah tak berani nak dapat semula mak, bila lagi ayah akan kehilangan mak. Jadi saya kata, kalau teringat. saya tengok cerita tu, saya kata kalau aku tak mula, tentu aku tak akan dapat. Tak adalah peluang. Tak ada peluang. Kalau aku mula, ada dua pilihan. Kemungkinan dapat, kemungkinan tidak. Tapi kalau tak mula, langsung tak dapat. Jadi situ saya try. Tapi cara tak nampak, cara matang. Cara matang. Orang tak nampak, orang tak tahu. Kalau orang tengok dia belanja, dia baik dengan saya, hantar makan ke, orang akan fikir itu memang macam tu. Dalam perkhidmatan tu dia kawan baik. Jadi benda tu kita tak tunjukkan, tidak. Saya masih mengarah macam biasa, dia berlaku macam biasa. Tak ada apa. Tapi dalam hati saya kata inilah masanya barangkali. Apa perasaan abang waktu Kak Angeline nak balik dengan Amar yang tiba-tiba abang offer diri tu? Sebenarnya apa perasaan abang tu? Saya bukanlah perasaan cemburu, tak ada. Amar tu budak saya. Amar tu budak saya, bukan cemburu, tapi kenapa tidak aku? Kenapa dia? Kenapa tidak aku? Dia tak berani nak minta saya hantar. Saya mengarah. Dan sebenarnya Amar pun takut. Sebab itu Amar pergi tanya, Uncle, aunty kata nak balik, aunty nak tumpang, boleh ke? Dia takut dengan abang. Jadi sebab itu rasanya ialah abang cakap, tak apa, biar aku buat. Itu situlah. Jadi saya hantar dia. Jadi masa tu benda tu dah ada spark. Dah mula fikir kan. Kenapa tidak dia, kenapa tak dia. Jadi selepas drama itu yang saya tanya dia terus. So boleh dikatakan dengan drama ni lah perasaan abang mula timbul lebih kuat lagi. Ya. Sebabnya selama beberapa tahun itu walaupun persahabatan lama, tapi tetap sebagai seorang sahabat, bersifat seorang abang, mentor. Dia banyak tanya saya. Jadi sifat yang macam tu. Saya sayang dia sebagai seorang adik. Ada gini. Sebab dia sifat Angeline ni sebenarnya dia sangat setia kawan. Dia ada nilai-nilai setia kawan. Jadi kita boleh percaya dengan dia. Kalau masa dalam perkhidmatan tangtu pun saya sakit demam, dia yang dulu bawa saya ke klinik. Pernah satu ketika hujan lebat, saya pergi ke lokasi set training, hujan lebat, saya naik motor basah. Lelaki gelak ya. Alah, naik motor buat apa dah hujan gelak. Dia hilang. Dia hilang dan dia balik sepasang seluar dengan baju untuk saya ganti. Tapi Angeline tak ingat. Tak ingat. Yang bestnya bila dia tak ingat dia buat tu. Ikhlas. Jadi dia daripada dulu dia memang sangat baik, sangat rapat. Apa-apa hal pun antara kita kita peduli antara satu sama lain kan. Masa arwah saya sakit pun dia pergi ke hospital, dia tolong awak gini-gini. Jadi sangat rapat. Okey. Dan kedua-duanya boleh yang amazingnya ialah dua-dua hidup solo agak lama. Ya. 19 tahun Kak Angeline dan abang 17 tahun. Dah selesa sangat dah hidup sendiri ni. Sepatutnya selesa lah, tapi saya pegang satu konsep bahawa selesa ini adalah musuh utama. Selesa juga racun halus yang sangat berbisa. Jadi saya sentiasa tidak selesakan diri saya. Hidup solo? Hidup solo. Walaupun 17 tahun saya sentiasa tak selesakan diri saya. Dalam siang hari saya bekerja okey. Okey. Saya selesa tak ada. Tetapi sekurang-kurangnya sebelum tidur
5 minit sebelum tidur saya akan duduk. Tak selesa, tak ada Tak ada pasangan. jadi setiap malam saya tak selesa, tak selesa. Dalam pada tak selesa tu 17 tahun lah juga. 17 tahun tu 17 tahun saya gini membesarkan anak kan. 3 orang anak yang bezanya 2 tahun. Jadi masuk ni tunggu yang ni periksa dulu lah. Periksa dah. Bila 2 tahun dia naik periksa, yang ni pula periksa. Ini pula. Jadi sudah Sedar tak sedar 17 tahun. 17 tahun biar dia habis belajar kemarin. 17 tahun ni. Ya, lama. Dan Kak Angeline 19 Ya, tahun. 19 tahun cukup lama. Dan membuat keputusan untuk tukarkan status daripada single mother, single father nak bergabung. Bukan satu yang mudah. Betul. Dan peralihan agama lagi. Ya, betul. So berat sangat kan. Sebenarnya macam mana, it's amazing macam mana abang boleh buka hati Kak Angeline kita. Bukan saja abang, Kak Angeline. Kak Angeline pun samalah, tapi yalah sebagai seorang lelaki tu dan tanggungjawab abang untuk you know, Kak Angeline dah selesa dah dengan rhythm dia. Ya, betul. Dia macam ni. Saya pernah cakap dengan Angeline kan, walaupun dia pernah cakap dengan saya, dia sudah buat keputusan dia tak nak kahwin, buat apa dia dah suami lagi, dia dah selesa. Dia pernah alami zaman yang sangat genting hidup dia kan. Saya cakap satu kataan je dengan dia yang barangkali buat dia agak terdiam. Bayangkan saya kata, kalau saya adalah lelaki takdir dia. Wow. Abang dah tanam. Abang tanam. Dia tidak akan boleh menolak. Kalau saya dah memang lelaki yang ditakdirkan untuk dia. Dan saya buat sajak untuk itu. Wah. Ini lepas drama tu ke? Kata-kata ni? Ya, betul kan? Ya, selepas drama tu. Oh, abang dah semakin berani. Sama ke saya? Ya, saya kena berani. Okey. Saya kena berani. Takut. Jadi saya tahu dia sudah buat keputusan tak nak kahwin lagi, selepas gagal dulu, banyak susah tengah hidup dia, tekanan dan sebagainya. Dia adalah wanita yang menolak perkahwinan. Oh, Kak Angeline dah awal-awal bagi signal, no, you don't want to get married. Sebab bagi Angeline, masalah Angeline datang dari lelaki. Rasa saya kalau tak ada orang lelaki, saya rasa saya sangat tenang. Sebab kita anak dah besar, kita pun ada kerja sikit-sikit kan, dah cukup dah. You can do whatever you want, you can decide whatever you want. Bagi Angeline, kita bukan apa, kita ada sebuah rumah kecil, kita ada satu kereta kecil, kita ada sedikit duit dalam poket, kita bukan nak mewah, kita hanya nak hidup tenang. Angeline selalu kata dengan orang, bila satu hari saya tua nanti, saya harap badan saya masih sihat, anak semua masing-masing berdikari, jangan susahkan saya. Lepas itu saya ada sikit duit lagi dalam poket, ada 2-3 orang kawan yang setia baik bagi saya itu sudah cukup. Kerana kalau kita nak pergi mana, jom kita keluar minum kopi sikit, jom kita jalan-jalan, ada 2-3 orang kawan yang baik itu memang bagi saya adalah hidup yang sangat selesa. Saya bukan orang yang nak minta lebih-lebih. Saya orang yang bersyukur. So itu bagi saya dah cukup, saya dah tenang. Oh, nampak bang, bukan senang tu. Betul. Saya percaya bahawa sebelum tu saya telah menanamkan banyak tentang Angeline, tentang Islam. Bila kami buat keputusan kami nak kawan, saya mula barulah selepas 30 tahun lebih baru saya pertama kali bercakap pasal agama dengan Angeline. Sebelum ni tak pernah. Sebab saya jaga sensitivity kan. Bila saya cakap dengan dia, antara benda yang saya cakap dengan dia adalah dalam Islam kita ada konsep redha, kita ada takdir. Soal takdir. Jadi bila saya bagi kefahaman tentang konsep takdir itu, baru saya berani mengatakan bahawa kalau dah takdir, kita tak boleh buat apa. Dalam ke? Ya. Saya memperkenalkan Angeline kepada agama Islam bukan seperti mana kahwin, bukan sebab nak kahwin tu. Bukan macam seorang ustaz. Saya harus selalu membagi fahaman kepada dia seperti saya. Dia tahu ni Abang Sabri macam dah pengenal. Saya tak boleh nak menjadikan saya ustaz. Yelah. Jadi saya buat mengalir supaya dia faham dan terima. Okey. Abang Sabri mesti dalam teguran, dalam kata-kata berselang selikan dengan
jenaka Puitis. sedikit, puitis sedikit. Jadi mungkin itu yang menyebabkan Kak Angeline akhirnya macam boleh membuat satu keputusan yang sangat besar. Terbuka hati ya. Sebenarnya kalau nak kata lawa jenaka dalam pimai-pimai tu lagi lagi interesting. Okay. Betul juga. Angeline dah tengok itu semua kan. Jadi real life sebenarnya tidak. Oh, tidak? Abang orang yang boleh dikatakan agak serius lah. Apa serius, bang? Hanya sesekali kata-kata dia lucu lah. Tapi kan sebab abang adalah seorang yang sepanjang 30 tahun Angeline tengok dia kan. Dia orang yang baik lah. Yeah. Dia sangat baik dengan orang, kawan. Dia juga orang yang Angeline hormati. Pernah dulu orang tanya Angeline, Angeline, masa tu kita belum bercinta. Okay. Orang pernah tanya Angeline, pelakon Malaysia yang Angeline paling suka, paling kagum siapa? Angeline kata Sabri Yunus. Sebab bagi Angeline dia boleh buat macam-macam dan macam dia banyak benda dia boleh buat lah. So Angeline rasa Angeline sangat admire dia lah. Okay. Tapi admire. So bila abang approach Angeline kan, masa tu Angeline pernah cakap dengan abang. Dia mula-mula dia cakap, Angeline, sebenarnya Mek suka Angeline tau. Mek tu mak saya. Itu first thing keluar dari mulut abang dalam kereta abang. Ni bila? Itu ialah selepas Tanya Pokok, abang direct lagi satu telemovie. Hari itu kita kena sampai awal sikit sebab kita ada shooting pada waktu malam. Dan abang direct kan. So abang pergi awal sikit sebab dia nak bagi tahu dia nak buat dekat sudut mana semua tu. Yes. Jadi sementara tunggu kru-kru tu dalam kereta, tiba-tiba dia cakap macam tu. So sebenarnya waktu itu ya, kami walaupun berkomunikasi still dengan WhatsApp tau. Tak pernah call lagi. Belum lagi. Saya masih lagi tak berani nak call. Saya takut. Maksudnya selama yang sebelum-sebelum tu ya, abang kata lepas COVID pun banyak WhatsApp je. Kita bukan kebanyakan WhatsApp, 100% WhatsApp. Okey. Kita tak pernah call dan cakap. Masih tak berani. Saya tak berani, takut orang kata dia ni nak ejaz aku kan. Okay. Tapi abang mengejaz juga tapi dalam kata-kata. Yes. Oh, abang pula puisi. Sebab puitis lah abang. Tapi Angeline anggap bagus lah, bagi peluang Angeline improve bahasa Malaysia. Ejaan semua. Sebab Angeline bukan jenis yang pandai buat macam short form. So abang pun dia tak type short form. Full. Jadi itu adalah betul. satu praktis untuk Angeline. Saya dari Dewan Bahasa dan Pusaka, jadi saya tak berani nak shop pasal Dewan Bahasa salah tu. Tapi abang memang terkenal sebagai seorang yang puitis, seorang yang penuh seni dia tu nampak lah. Abang sendiri tu pun dah seni lah. Okey, sebenarnya banyak lagi kita nak tanya ni tentang yalah cinta orang matang ni kan. Kita nak tahu karakter selepas berumah tangga ni kan. Adakah masih lagi berseni dalam kata-kata ataupun bila dah dapat, kadang-kadang lelaki ni Kak Angeline sebelum dapat dia macam dia tabur kata-kata bila dah dapat dia macam okay. Biasa lah kan, tu. Biasa lah tu, best tak? Kita order lain dapat lain. Jadi kami macam ni, kami cuba salah satu perkara yang dalam hidup kami cuba nak buktikan ataupun beritahu orang bahawa di usia tua percintaan dan perkahwinan bukanlah satu perkara yang menjelekkan, satu perkara yang boleh kita malukan pada orang sekeliling. Sikap kita orang Melayu selama ni khususnya takut benda tu. Yes. Tua anak-anak malu. Jadi benda macam tu sangat mengongkong kita kan. Jadi kami cuba tidak
macam tu. Kami nak buktikan bahawa ini orang tua juga harus bercinta dengan betul. Tetapi dalam kawalan tertentu. Ya, dalam Tidak batas-batas yang batas-batas. sepatutnya. Abang nak ubah persepsi tu kan. Kalau kita tengok I don't know, untuk bangsa lain, walaupun dah berusia, masih lagi berpimpin tangan, masih lagi ada kemesraan, manja tu. Cuma kita mungkin culture kita rasa malu, dah lah tu. Malu ke anak cucu. Malu ke anak cucu tengok kan. Tapi benda tu ada persimpangan. Kadang-kadang kita boleh buat. Kadang-kadang kita juga kena jaga juga supaya tak macam berpimpin tangan kan. Ada tempat yang kita boleh, ada tempat yang kata sini tak payahlah. Maknanya kita masih lagi dalam cuba nak sesuaikan suasana. Tapi dalam masa yang sama biar orang tahu sebab percintaan dan perkahwinan kita sama juga dengan era ni pun dunia tahu. Dunia tahu kan, dunia melihatnya kan. Jadi ini antara benda yang kita kata oleh kerana orang melihat benda tu, kita harus juga memperlihatkan sesuatu daripada kita. Okey, nak tahu tak siapa yang lagi romantis? Abang ke Kak Angeline? Oh wow. Kembali selepas ini dalam Kasih Ons. Romantis. Kasih Ons. Okey, kita kembali lagi. Kita nak tahu lebih lanjut dengan Abang Sabri, dengan Kak Angeline. Untuk kita nak tahu karakter lah. Karakter selepas berumah tangga. Betul. Tadi abang ada cakap kadang-kadang kita pemikiran kita ni bila dah berusia sikit malu nak bermanja, malu nak mesra dengan pasangan kita. Yalah, kita bukan mesra yang berlebihan macam orang-orang muda, tetapi yang sepatutnya. Jadi macam mana abang nak ubah perspektif itu dan menjadikan benda ni kita patut normalizekan. Jangan terlalu rigid. Bila berusia sikit jangan ini berkasih, tak boleh, itu tak boleh kan. Berkasih dan sayang tu biar tak kira peringkat umur. Betul. Dengan yang sepatutnya lah, yang tidak keterlaluan. Jadi macam mana pendekatan abang untuk nak nak menyemarakkan kita lah. Walaupun orang kata kau baru, tapi sebenarnya it's not soal baru atau lama. Soal kita nak macam mana kita nak menyemarakkan lagi perasaan tu. Okey, saya mengalirkan saja perasaan tu kan. Sentiasa mengalirkan perasaan. Nampak? Bang, saya nak tengah belajar ni. Banyak ni saya tengah belajar. Dia harus mengalir kan. Jadi perasaan itu harus kita sentiasa mengalirkan. Mengalirkan perasaan itu. Contoh yang paling yang saya buat, barangkali Angeline pun tak perasan sebab kita tak perlu bagi tahu benda macam ni kan. Contohnya, macam mana saya mencari kecantikannya yang berbeza pada setiap hari. Nampak? Tolong dengar bang. Itu saya macam tadi Abang Sabri pun tak bagi tahu, saya pun tak bagi tahu. Ada benda yang kita tak perlu bagi tahu, tapi untuk diri kita sendiri. Okey. Contohnya saya mengintai. Dalam arti kata mengintai lah, bukan kata sudut mengintai dia. Okey. Saya mengintai. Hari ni saya jumpa dia, cantik dahi dia sebenarnya. Contoh. Jadi hari ni kita nampak dahi. Kita create minda kita, cari benda yang positif, yang cantik. Yang cantik dia. Dia apa. Jadi kalau benda tu dapat kita wujudkan sentiasa, jadi kita sentiasa rasa segar. Wow, that's a good tip. Kan? Tapi Kak Angeline pula macam mana? Macam abang kata dia cari every day, dia nak menyanjung, nak memuji dalam hati, tak share. Dia bertakung, dia tak share. Okey? Kak Angeline macam mana? Kita wanita kan, kita kadang-kadang macam kadang-kadang ada je perasaan mungkin marah ke apa kan. Macam mana nak softenkan hati kita? Semarak kan. Sebenarnya macam ni lah. Angeline kadang-kadang kan, Angeline pun tadi Era tanya siapa yang banyak merajuk, siapa yang buat hal kan. Okey, sebenarnya Angeline rasa yang buat hal abang yang merajuk Angeline. Abang masih nakal lagi bang. Dia memang dia masih nakal. Jadi kan abang sebenarnya macam ni lah. Angeline rasa setiap hari kalau Angeline rasa ada apa yang Angeline akan memerhati abang juga. Okey. Angeline memerhati abang. Memerhati macam mana? Memerhati macam ini ke lelaki yang saya sayang. This is the man that I love. Okay.
Jadi Angelina akan cari kebaikan dia. Oh. So sweet. Okay. Sebenarnya abang ni sangat baik dan abang sebenarnya orang yang romantik. Kadang-kadang Angelina sudah tidur tau. Dia cari tangan Angelina, dia pegang tangan Angelina waktu tidur. Orang pimpin tangan jalan, dia pimpin tangan waktu orang tidur. Betul. Tapi kita perempuan ni kan, semua gesture tu kan membuat hati kita berbunga-bunga kan. Betul. Kadang-kadang tak perlulah nak tunjuk, tapi dengan sedikit sentuhan tu, macam pegang tangan waktu tidur tu pun penting tak sayang? Abang seolah-olah bagi macam Angelina tidur kan. Angelina kita tidur pun kita tahu kan. So abang pimpin tangan, don't worry, I'm here. Abang ada sini. Okay, tidurlah. Jadi bagi Angelina itu pun dah cukup dah. Masya Allah. Okay, balik cuba. Apa yang jangan seorang toleh kiri, seorang toleh kanan ceritanya. Sebab kita nak menyemarak, kalau boleh biarlah kita berkasih sayang sehingga akhir hayat kita kan. Betul. Sebab selalunya orang kata awal-awal je. Lepas tu dah tawar. Dia betul, saya percaya mungkin sikap orang kita kan, bangsa yang kita yang selalu rendah diri, tak berani nak ke depan. Jadi sampai ke satu peringkat banyak benda yang kita simpan dan tenggelamkan. Simpan sendiri. Okey. Ada sampai kita sampai peringkat seolah-olah selepas berumah tangga cinta dah habis. Yang ada hanya tinggal tanggungjawab saja. Jadi pun tak best juga lah. Tak best. Kenapa ada tanggungjawab tanpa cinta? Sebab tak create cinta tu, tak siram cinta tu. Angelina pernah cakap dengan abang sebelum kahwin. Abang selalu buat lucu. Abang adalah kata-kata dia kadang-kadang dia tak sengaja, tapi kita dengar kita nak gelak kan. Abang selalu buat lucu-lucu kan. Abang ingat tau, selepas kahwin jangan buat bosan jaga sikit. Kan? Kita tahu Era satu nama yang cukup besar. Dan pada saya primadona terakhir filem Melayu. Allah tinggi sangat tu bang. Sebab selepas saya peribadi selepas Era saya tak rasa ada yang boleh kita anggap sebagai primadona. Ada banyak pelakon-pelakon yang baik, tapi kita nak letakkan sebagai primadona tu kan. Sebab dah sampai ke Era tu, sepatutnya kita dah mula hilang sikap primadona tu. Dan akhirnya Cik abang kita ya. Okey, cik abang kita yang akhirnya. Jadi meletakkan nilai-nilai cinta matang Cik I pada era yang saya rasa lebih matang. Abang macam tahu je saya lebih matang. Betul bang. Saya dan Era ni sebenarnya jarak usia dia 7 tahun. Ya. Era lebih matang lah, lebih berumur daripada saya. Kita ada perbezaan 7 tahun. Oh, saya tak tahu tu. Oh ya bang. Betul soalan abang tadi tu. Betul lah tu. Maksudnya bila usia 7 tahun semestinya Era melalui banyak lah lebih makan garam daripada saya. Tambahan juga exposure dia duduk dalam dunia lebih ni kan. Jadi untuk saya duduk di sisi seorang Era Fazira ni, macam saya selalu cakap juga, saya tak letak dia sebagai Era Fazira. Saya letak dia sebagai Fazira binti Wan Cik. Sebagai seorang wanita. Jadi saya menilai dia tu dari sudut Fazira Wan Cik. Kalau Era Fazira ni saya tak tahu mana satu. Kejap dia jadi polis, kejap dia jadi air mata menangis. Jadi saya menilai dia macam tu. Kalau macam saya pula, kalau bahasa saya macam abang tadi, abang cerita kemesraan abang, abang menilai Kak Angie. Hari-hari abang mencari sudut yang positif, yang untuk menyemarakkan cinta abang. Macam saya juga dengan dia bang, saya banyak tengok dia waktu dia tidur sebenarnya. Okey, faham. Sebab Era selalu tidur awal daripada saya lah. Bila dia tidur, saya ada ruang yang saya akan duduk dan saya tenung dia. Dekat situlah bercampur bau perasaan saya bila saya tengok dia tu. Saya ada belah kesihan, saya ada ihsan, saya ada kasih, saya ada sayang.
Saya selalu cakap dengan diri saya sendirilah. Ni yang Era pun tak tahu. Okey. Jadi Betul. bila nak cerita pasal semarakkan tu kan. So hari-hari pun mungkin abang tengok cara dalam keadaan dia fizikal kan. Dia pun fizikal tapi dengan cara dia tidur. Saya bersetuju dan itu juga antara benda yang saya tengok. Sehingga kan semacam Anjel kata tadi, saya pegang tangan dia waktu tidur. Artinya sebelum saya pegang tangan dia tidur, saya akan melihat dia. Tenung banget. Saya tenang sama dengan Angeline dan saya terus terang saya kata di situ saya melihat wajahnya yang sangat kosong Sebab dia tidur dia tidur, dia tidak senyum, dia kan dia tidak sakit, dia tidak apa, kosong. Tapi dalam kekosongan dia, wajah dia tu saya melihat yang paling besar pada saya adalah pengorbanan dia. Saya tengok situ. Inilah wanita yang berkorban banyak benda kan. Untuk aku situ saya. Kalau masa bercakap-cakap macam ni, kita tak rasa sangat nilai tu. Sebab benda lain yang bercampur. Ya. Betul. Tapi waktu kosong, waktu macam tu, saya rasa dia tidur dengan mulusnya. Tapi dia adalah wanita yang berkorban. Banyak hal dia tinggalkan rumah dia. Masa tu fikir kan? Ya. Betul bang, Kita, betul. anak-anak, sebenarnya masa tu. Itulah dia. Betul. Saya setuju apabila cakap macam tu, saya pun pernah lalu macam Melalui, tu dan saya percaya semua lelaki di depan kita macam tu juga. Betul ya lelaki. Yang bestnya bang, perasaan waktu tu saya rasa perasaan kita yang paling tulus kepada dia. Dia tengah tidur kan, dia tak mampu nak bergerak pun. Kadang-kadang mulut tenganga. Okey tak apa, tapi tak ada. Tak payahlah cerita ke mulut tenganga. kita rasa penatnya. Penatnya, kesiannya dia. Kalau aku tak ada, macam mana? Saya jenis terus terang lah, bukan nak kata nak membangga diri tak. Saya adalah seorang lelaki yang sangat menghormati perempuan daripada saya muda. Saya tak pernah bercakap kasar dengan perempuan. Saya tak berbual kasar dengan perempuan. Sepanjang saya berkenal berkawan dengan Angeline sebagai sahabat dalam industri, saya tak pernah berbual pelik-pelik dengan dia. Saya tak pernah kalau dengan lelaki saya mungkin mencarut. Ini kan. Tapi carutan saya tu saya sangat kawal bila dengan perempuan. Okey, Kenapa lagi dengan bang? Kenapa pasangan? abang melihat seorang wanita tu yang Saya sebenarnya dilahirkan dalam keluarga yang saya tak ada kakak. Saya ada dua abang di atas saya. Saya adik perempuan. Jadi bila saya dapat adik perempuan pertama, sangat sayang pada adik perempuan. Saya tak ada. Jadi daripada situ saya rasa kakak tu menumpang pada orang lain. Faham. Jadi situ saya rasa sangat menghormati. Okey, itu adalah sudut pandang daripada lelaki lah. Macam kita perempuan. Macam lelaki ni dia di luar. Abang Sabri Yunus, Izwan Zain, masing-masing ada karakter. Abang dengan artnya, dengan falsafah, kata-kata puitisnya. Encik Izwan pula businessman, cakap nak business, okey, profit kan. Sebenarnya mereka ni di rumah. Tadi Abang Sabri ada cakap, dia bagi hint sikit, dia memanjakan isteri. Sebenarnya dia ni big boy kita ke macam mana? Adakah mereka ni seperti kucing di rumah? Sebenarnya tengok situasi. Ada masanya abang very man. Di rumah. Bila kita discuss something so abang Angeline selalu minta abang Pendapat. bagi pendapat pandangan. So abang selalu bagi satu pandangan yang sangat baik. Bagi advice ke apa ke, Angeline ada masalah lain ke, Angeline ataupun kawan-kawan minta tolong, Angeline akan cerita abang kalau macam ni macam mana nak tolong. So abang very man. Right. Lepas tu kadang-kadang abang ada masanya dia manja. Abang ada masa dia manja. Betul ke orang kata lelaki lagi berusia lagi manja? Tak tahu ya, sebab Angeline kenal abang dah usia macam ni kan. Dulu tak nampak sisi manja dia. Tak nampak sebab kita dulu dalam pimai-pimai nampak One Ismail Golok. Lepas Sabri Yunus. Lepas tu abang ni sebenarnya dia kadang-kadang very cute. Abang cute lah abang. Dia ada masa dia cute.
Dan abang seorang yang penyayang. Ya. Kita ada 2 ekor kucing. 2 ekor kucing Ya. di rumah. Di rumah. Jadi bila tengok abang dengan kucing main, you rasa abang ya cute lah. Keluar bahasa kucing, suara kucing ya. Mereka sebenarnya lebih sayang abang daripada Angeline. Bayangkan ya, itu kucing Angeline yang minta abang izinkan Angeline bawa balik sebab kawan selamatkan. Dari kecil kita bela. Angeline yang bersihkan pasir dia. Angeline yang pergi tuang makan semua tu. Tapi mereka lebih sayang abang. Lepas tu sampai abang sekarang pun dah pandai dah. Abang tengok makanan dia tak ada. Ya Allah, bila dah kosong ni? Makan, cepat makan. Jadi Angeline nampak abang punya cute lah. Alah. Yelah, bila kita di usia-usia kita ni, kita dah tak fikir nak anak ke apa ke. Nak ambil anak angkat ke apa ke. Bela kucing pun dah memadai. Macam suami saya pun, kita masing-masing mempunyai anak. Macam abang mempunyai 3 dan Kak Angeline 2. Kami seorang satu dan sebaya. Dua-dua tu sebaya. Saya anak tamu saya dengan anak pertama dia sebaya. Jadi bila kita bercakap tentang anak ni, kadang-kadang bila lewat usia, kita tak ada masalah. Kita antara kita dengan pasangan tak ada masalah. Betul. Ada antaranya yang masalah tu adalah anak-anak kita. Ada yang cemburu, kenapa lebih sana, ada lepas tu yang tak suka dan hingga kan ada juga yang berpisah kerana anak-anak tak ngam. Jadi macam mana abang? Okey, baik. Kita bicara tentang soal cinta matang kan. Jadi kebetulan dan kita nasib baik juga anak-anak kita pun dah matang. Kita dapat ada anak-anak yang dah dewasa, dah matang. Dan anak-anak macam anak-anak saya, daripada dulu lagi dia kenapa dia tak kahwin? Kan dia pun susah je kalau dia tak kahwin. Kan ada anak perempuan saya yang bongsu, masa dia umur 14 tahun, setelah mak dia meninggal 2 tahun, dia pernah tanya saya, betul ke saya tak nak kahwin? Anak bongsu ni adalah mewakili suara abang dan kakak yang lain. Saya tahu dia mewakili kan, dia paling berani kerja kan. Saya tanya dia, anak saya kenapa? Adakah adik, itu pasal adik nak ayah kahwin? Kenapa nak ayah kahwin? Dia kata adik dah bosan dah kena basuh baju sendiri. Oh, bijak. Okey, saya kata. Okey, tapi daripada tu dengan lama sehingga dia habis belajar keluar universiti buat saya kahwin lah. Jadi dari sudut itu saya rasa anak saya daripada dulu lagi memang berharap saya untuk berkahwin. Dia tak nak tengok saya malam seorang keluar tak ada tanggungjawab kan. Dia kat rumah ayah dia keluar, dia nak tengok ayah ada tanggungjawab. Jadi tak ada isu pada anak saya. Tak ada masalah. Tak ada halangan. Tambah dia kenal Angeline. Daripada dia budak-budak lagi dia dah kenal, sudah biasa. Bila saya mula menyuarakan pada anak, mungkin Aunty Angeline akan ayah pilih sebagai mak tiri awak. Semua suka. Dapat blessing saya. Semua suka. Semua green light. Green light. Tak ada satu bantahan kenapa, walaupun soalan kenapa Angeline, walaupun tak soalan ada. Kita pun tak ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Macam Kak Angeline pula. Macam mana nak cakap, nak beritahu kat anak tu? Sebenarnya masa Angeline berkawan dengan abang Angeline ada bagi tahu anak. Now I'm going out with Uncle Sabri. Jadi mula-mula mereka okey je. Sebab mereka pun dari kecil pergi tonton rakaman Pimai-Pimai. Mereka dah kenal Uncle Sabri kan. Yes. Dan mereka pun tahu Uncle Sabri dia punya wife dah meninggal banyak tahun. Jadi mereka okey. Cuma bila Angeline kahwin dengan abang tu, anak lelaki ada di UK. Dia ada di UK. Lepas tu Angeline tiba-tiba last minute, sebenarnya kita sangat last minute, kita decide Angeline nak balik Kota Baru. So pergi Jabatan Agama Syada. Jadi kan Angeline bagi tahu mereka last minute. Sebab masa tu Angeline fikir
agama pilihan saya sendiri. Alright. Saya selesa, saya buat keputusan. Faham? Ya. So bagi Angeline ialah saya hanya bagi tahu saja. Ya. Tapi Angeline tidak tahu sebenarnya mereka ada sikit Terasa hati. ya, kecil hati. Oh. Mereka rasa ini adalah satu keputusan yang besar. Ya. Mami Yang patut dibincangkan bersama. Ya. Uh-uh. So Angeline anggap benda tu ringan ya. Okey. Sebab bagi Angeline bukan satu benda yang besar dalam keluarga sebab semua dah tahu, semua dah patut bersedia dah. Alright. So Angeline tak sangka itu. Okey. Awal tu sekarang okey lah. Sekarang dah okey. Ya. But how do you solve it? Macam mana You solve buat kan? penerangan ke? Macam mana ke? Sebenarnya Angeline ada terang dengan dia lah. Mereka cakap sebenarnya ini adalah satu agama yang baik. Okey. Ya, Mami sangat selesa, Mami sangat tenang. Dan Mami rasa Mami sudah jumpa satu agama yang boleh what do you call that? Boleh bimbing Mami dalam hidup dan sesuai dengan Mami dan Mami boleh apply dalam kehidupannya dan kita tidak rasa kita keseorangan. Ya, walaupun kita seorang, dia macam ada agama yang boleh kita sandarkan. Okey. Sandarkan jiwa kita, sandarkan fikiran kita, tenangkan fikiran jiwa dan menguatkan kita, yakinkan kita, bagi kita keyakinan. Angeline terang pada mereka. Dan mereka alhamdulillah Okey. terima. Ya. Sekarang dia pun datang ke rumah duduk malam-malam. Alhamdulillah. Hubungan abang dengan mereka baik. Okey. Dan Kak Angeline dengan anak abang pun bagus. Ya, baik. Alhamdulillah. Tetapi bang, abang bersyukurlah kerana tiada halangan. Ya. Dan sebenarnya Kak Angeline pun tiada halangan daripada anak. Cuma dia terkejut je lah. Ya. Tetapi ada juga di luar sana yang nak mendirikan rumah tangga tetapi dihalang oleh anak-anak. Kerana apasal nak kahwin lagi? Apa dah umur dah berapa? Udahlah tu ayah, udahlah tu mak. Kadang-kadang saya ada juga kawan-kawan yang menghalang parents mereka berkahwin walaupun yalah nak mereka pun memerlukan pasangan. Betul. Dia orang rasa tak patut, malu orang dah tua-tua nak kahwin. Apa pandangan abang? Ya, saya menolak pandangan yang macam ni. Walaupun saya ambil masa lama untuk berkahwin, bukan sebab tu. Okey. Dan anak saya pun membenarkan saya kahwin. Yes. Daripada awal lagi. Ya, jadi kalau seorang anak kenapa dia fikir dia yang malu? Kenapa dia meletakkan masalah ni kepada diri dia? Sedangkan biarkanlah orang tua dia, sama ada mak ataupun ayah dia, merasa bahagia. Yes. Kan? Sebab kebahagiaan dia orang tentunya berbeza dengan kebahagiaan yang orang muda rasa. Betul. Kan orang muda bahagia ada benda lain yang membahagiakan dia. Orang Cara tua ada lain. cara lain yang membahagiakan dia. Ya. Yang paling penting sekali bila dalam usia tua ni ada kawan. Betul. Sebagai kawan untuk kita berbincang, bercakap apa saja yang boleh. Kalau dengan orang muda tentunya tak masuk. Ya. Orang tua untuk anak-anak di luar sana sedarlah bahawa orang tua akan murung. Penyakit orang tua ni selalunya penyakit murung. Apabila dia tak boleh bersuara sekeliling dia. Dia nak bercakap sikit dengan mak dia, ayah dia, biar kita uruskan. Dia tak ada kawan, jadi dia tak ada, akhirnya dia jadi murung. Yalah, dia seorang-seorang kan. Ini yang kalau di Kelantan dulu orang main puteri ni. Berubat sakit murung ni, sakit hati. Orang main puteri ni bukan berubat orang sakit jantung, kencing manis, tak. Orang yang murung. Yang jiwanya kosong. Jadi itu ada baca bakit dalam lagu, boleh bangun, boleh okay, tu. Kalau dulu, tapi zaman sekarang dah tak ada buat macam tu. Jadi lagi stres orang tua. Jadi biarkanlah orang tua bahagia dalam sisa-sisa hidupnya tu. Yes. Yang pertama, apa yang kita boleh buat kepada ayah kita, mak kita, sayang macam mana kita sekalipun, kemampuan kita terbatas. Betul. Kan? Sakit dia perlukan seseorang yang lebih dekat dengan dia, lebih dekat pada dia daripada seorang anak adalah isteri ataupun suami kan. Betul. Kan? Nak mandikan dia, nak buka baju dia kan. Kalau anak tak nak basuh anak takkan. Anak akan buat dalam keadaan yang agak terbatas. Betul. Jadi sampai waktu tu biarkan. Bukan kata anak kata aku boleh buat lah untuk tu ayah, bukan soal aku boleh buat.
apakah ayah rasa bila anak dia buat dengan isteri dia buat tu sangat berbeza. Betul. Lagi satu tak duduk 24 jam juga dengan kita. Tak duduk 24 jam akan balik. Walaupun rapat, ada satu cerita tentang seorang lelaki diminta dalam satu program, diminta dia senaraikan nama-nama orang yang dia sayang. Okey. Dia senar ayah, mak, isteri, anak, pak saudara, sepupu, adik-beradik dia senarai madam. So, kemudian aku tanya lagi, okey, buang 4. Dia buang pakcik dia, sepupu dia. Okay. Buang lagi 3. Dia potong adik dia, abang dia. Tinggal mak, ayah, isteri. Lepas tu? Okey, buang lagi 1. Daripada 3 tu. 3 dia pun buang ayah. Simpan mak dengan isteri Mak dulu. dengan isteri. Tapi sambil menangis ni. Terpaksa. Ya. Sambil menangis sebab. Jadi okey, tinggal 2. Buang lagi 1. Dia buang mak dia. Tinggal isteri dia. Kerana dia kata sewajarnya mak dia dengan ayah dia tu secara logiknya akan meninggal lah. Kadang akan meninggal. Yang kedua pula dia kata kerana akhirnya hanya isteri dia saja. Dia dengan isteri saja dalam kehidupan dia. Okey, yang akan jaga dia, tolong dia sampai peringkat sakit, demam ke. Mak ayah akan pergi. Mak ayah akan pergi. Ayah kawannya tu dia. Dan isteri dia berkorban bertahun-tahun duduk dengan dia. Akhirnya dia meninggalkan keluarga dia, meninggalkan apa. Walaupun dia bukanlah meninggalkan arti kata bergaduhan, tapi sanggup duduk dengan dia. Jadi bila buat pilihan terakhir, biarlah dia bersama isteri. Untuk akhir hayat dia, biarlah bersama isteri dia. Kalau sayang disuruh potong-potong tu. Saya dia ada suami, dia ada ni. Saya tanya kat sini Tanya kat sini. Terus Tanya menerus. kat sini, jawab tempat lain. Sebenarnya betul, bila anak kan menghalang bapa kahwin atau mak kahwin, mereka kena fikir juga. Macam malam ya. Anak masing-masing masuk bilik mereka dah. Tinggal mak ataupun ayah sendiri. Mak atau ayah pun ada bilik mereka sendiri. Bila dia masuk bilik, dia akan rasa sunyi, kosong. Dia nak cari satu orang untuk bercakap pun tak ada. Betul tak? Betul. Macam orang katalah, kadang-kadang bila kita dah tua macam ni abang katakan, kita sebenarnya kita nak cari satu teman. Ya. Kita pergi mana pun kita ada satu teman. Kita nak gaduh pun kena ada teman. Betul kan? Gaduh manja-manja. Betul tak? Betul. Kita nak bincang, kita ada satu teman. Kita dah masak, adalah teman makan bersama. Teman adalah kawan kita untuk jiwa kita. Ya, kadang-kadang anak kita tak tahu nak kata apa, selfish. Mementingkan diri tanpa memikirkan mak kita atau bapa kita pun memerlukan. Ada proses yang sama ya, ayah dengan mak dengan isteri macam tu. Anak dia ada proses dia sama juga. Dia ada isteri dia juga. Dia ada suami dia juga. dia pun akan lalu juga. Dia akan lalu macam tu. Kan? Dia kan mungkin dia kena buat pilihan juga. Ya, betul. Okey, sebenarnya kalau nak bercakap tentang ni memang deep lah, dan di luar tu memang tak dinafikan kadang-kadang konflik-konflik sebegini berlaku. Dan satu lagi soalan saya tentang pasangan matang ni. Di usia-usia 50-an, 60-an, ada pasangan yang selesa tidur asing, tidur bilik separate room. So sampai asing, dan ini berlaku ramai pada kawan-kawan saya. Parents diorang tidur asing. So benda ni macam mana Apa yang boleh kita belajar daripada sini? Oi, muka Kak Angeline macam why? Kan? Betul. Kenapa? Kadang-kadang daripada small little thing dia rajuk, mula rajuk. Dah tidur luar dulu, lama-lama dah selesa dan tidur asing.
Sebab tu saya kata ada selesa ni bahaya sebenarnya. Selesa ni sangat bahaya. Kan. Okey, kita tak tahu ada budaya yang macam ni. Yes. Budaya macam ni. Ada tak kawan-kawan abang yang tidur saya asing? tak pasti ada sebab kawan saya pun tak pernah bercerita macam ni. Oh, tak tanya bercerita. dengan dia. Okay. Tetapi saya rasa dalam konteks budaya kita, orang kita tidak tidur asing. Malah dalam sudut agama pun tak cantik, tak benar kan tidur asing. Tapi kalau kita tengok orang luar, kita tengok dalam orang putih kan dalam filem, dia memang tidur asing kan. Dia tidur asing, ada tempat tidur asing walaupun sebelah-sebelah, walaupun dalam satu bilik. Ya. Katil asing. Ada juga. Tapi dalam budaya kita tidak macam tu. Okey. Dan tak sepatutnya berlaku macam tu. Tidur dalam arti kata adalah walaupun dah tua, tidak semestinya tidur dengan ada nilaian yang lain. Betul. Tidur dengan isteri tidak mestinya ada hubungan lain. Tidur. Apabila kita tidur bersama dengan isteri dan suami, macam contohnya yang Angelina kata, saya pegang tangan dia. Betul. Itu dia kata dah cukup lah dia. Memang itu sangat memadai. Kalau kita tak tidur bersama, kita tak berlaku macam tu. Jadi bila tidur berasingan, secara tak langsung menggambarkan banyak benda yang terasing antara kita dengan pasangan. Daripada tidur tadi menunjukkan banyak hal-hal lain yang terasing. Selain daripada tidur. Tidur itu menggambarkan benda lain yang sudah terasing banyaklah sehingga pergi perangkat tidur. Benda lain dah dari sudut pemikiran sudah terasing. Dan sudah ada kira bercara dah sama dah. Jadi gambaran tidur tadi menunjukkan yang lain juga dah sangat terasing. Okey. Bermakna itu dah dipupuk daripada awal lagi. Dan Ya. itu dia punya orang kata climax dia lah. Ya, Dah asing kan, lebih selesa. Okay, ada masalah-masalah lain lah. Sehingga wujudnya tak apa, aku tak kisah. Okay. Tidur So asing. to prevent that, kita daripada awal lagi, that little things count. Kita kalau boleh, kita jangan tawar hati mula biasa malah lama-lama tawar lama-lama makin jauh. Kan sayang ada cakap, kita bergaduh macam mana pun kita tetap kena tidur bersama. Betul. Kadang-kadang dengan tidur bersama tu mungkin Betul. boleh selesaikan masalah kita. Betul. Kadang-kadang tempat tidur selesaikan masalah. Tempat tidur selesaikan masalah kan. Kata bergaduh perempuan bergaduh siap berterabur lah apa-apa kan. Tapi malam seorang tidur, seorang pergi duduk tidur sebelah. Apa rasa dia datang juga sebelah kan? Artinya benda tu sudah ada nilai-nilai kendur. Nilai menyerah kan. Tapi kalau tak, benda tu masih terasa tegang lagi kan. Jadi nilai-nilai mengalah ni sangat penting. Harus ada sifat mengalah. Sebab mengalah dengan kalah dua benda yang sangat berbeza. Betul. Dan ada juga kata-kata mengalah tidak semestinya kita kalah. Tak. Yes. Tak, mengalah adalah lebih terhormat. Setuju. Orang yang sanggup mengalah. Seperti mana orang yang memaafkan orang lain. Yes. Itu adalah lebih baik. Jadi dalam abang dengan kakak kita ni, siapa yang selalu mengalah? Sayang, sebelum kita sampai ke soalan yang macam kita tanya balik ke abang, siapa yang mengalah kalau ada salah faham ke, merajuk ke, siapa yang say sorry dan mengalah? Okey, jawapan tu kita sambung lagi selepas ni. Yes. Kita rehat sekejap. Dalam Kasih Ons. Okay, alright. Kazi Ons. Okey, kita kembali lagi bersama Abang Sabri dengan Kak Angie. Yap. Seronok kita dengar tip-tips yang boleh bagi abang. Banyak bang, apa yang abang kongsi dengan Kak kongsi ni, dekat luar sana yang menonton ni akan dapat manfaat, insyaAllah. Kan? Jadi, tapi kalau kita dah dapat banyak tips, tapi kita nak tanya juga soalan-soalan yang rasanya semua orang pun nak tahu. Bukan kata ni era dengan saya pun nak tahu juga. Okey, tadi saya ada tanya kan, siapa yang akan mengalah kalau ada yang salah faham ke atau yang merajuk ke, Abang Sabri ke Kak Angeline? Macam ni saya biarkan Angel yang jawab. Itu tanda saya yang mengalah. Hebat. Luar biasa. Mengalah. Sebenarnya kita sama-sama mengalah. Ya. Betul. Okey. Sama-sama mengalah. Sifat mengalah ni kan, rasanya kan memang daripada dulu kita muda-muda dulu mengalah ke, atau bila dah matang ni baru macam
Ngalah, tak apalah. Ke ada tak rasa? Saya rasa saya cakap awal-awal tadi, saya orang yang menghormati perempuan kan. Jadi saya mengalah. Tapi kalau sama lelaki, saya tak akan mengalah. Dengan perempuan saya sentiasa mengalah. Apatah lagi dia isteri saya. Apatah lagi. Dia isteri kita. Kak Angeline, macam mana bab mengalah ni? Adakah Kak Angeline, if you think you are right, you akan ketegak ataupun yalah bang, okay, I accept, okay, I terima. Dua-dua. Oh, dua-dua? Ya. Kadang-kadang ialah bila kita fikir, kenapa? Bukan ke betul? Jadi kan Angeline mungkin akanlah macam tegas sekejap lah. Tapi sebenarnya hati kita ni lembut kan. Kita cari ruang untuk cakap balik lah. Kadang-kadang kita perempuan mesti ada time kita merajuk kan. Okay. Tapi taklah merajuk yang serius. Merajuk minta dipujuk je. Ya, betul. Dia sebenarnya, hakikatnya sebenarnya kita mungkin tidak bersetuju. Angeline tidak bersetuju dengan saya mungkin. Saya juga mungkin tidak bersetuju. Tetapi mengalah adalah penting. Mengalah tidak semestinya kita bersetuju. Sebenarnya kan sebenarnya bagi Angelina, mengalah saja tak cukup. Kena campur dengan apa yang Era kata tadi, kena pujuk. Pujuk tu adalah satu senjata yang sangat tajam. Yeah. So abang pandai pujuk tak? Ya, pujuk, rajuk kan sama bunyi ujungnya. Juk semua kan. Oh, maksudnya mengalah saja tak cukup. Ia kena disusuli oleh pujuk. Jadi abang memujuk tu dengan cara yang matang jugalah. Ya, saya rasa saya antara yang diberi kemampuan memujuk dengan baik. Kak Angeline betul lah. Kak Angeline betul lah. Abang pandai pujuk lah. Saya minta abang bagi tips sikit. Abang bagi tips dekat ni, Izzuan. Saya tak berani, saya tak pandai dan tak berani nak bagi tips sebenarnya. Sebab saya tak berani nak kata inilah caranya. Sebab saya sendiri pun kebanyakannya try. Tapi tak mungkin abang dari segi, maksud saya tu dari segi intonasi, mungkin bahasa tubuh kita sebagai suami mungkin lebih macam mana abang rasa pujuk tu? Kadang-kadang mungkin abang, yang pertama sekali bukan soal kita nak cari cara. Soal pertama dia ikhlas tak? Okey, itu penting. Apabila ikhlas, dia akan keluar cara yang ikhlas tadi. Kalau kita nak mencari cara, saya bagi contoh, kalau pelakon mencari intonasi, saya rasa salah. Kerja pelakon bukan cari intonasi. Kalau pelakon datang kepada kita, saya ada ni dialog ni bang, saya ada 8 intonasi, abang pilih mana nak. Kononnya dia hebat, ada 8 kan. Dia boleh bagi banyak intonasi pilihan. Saya cakap gini aja, salah tu. Seorang pelakon yang datang dengan satu intonasi yang betul, itu baru betul. Kalau dia bagi 8, makna pilihan. Yang ni boleh, yang ni boleh. Itu bukan soal pilihan. Apa yang sebenarnya yang sepatutnya keluar. Yang terbit daripada ni. Jadi begitulah juga dalam soal memujuk tadi, bukan caranya nak mujuk. Ikhlas. Cari intonasi macam mana suara nak pujuk. Tapi kata ikhlas ataupun tidak daripada kita. Sebab daripada ikhlas tu, yang dalam tu dia terpancar di luar. Terkeluar sendiri. Sebab ni daripada mata kita, tangan kita nak kat mana, dalam tu dah membentuk benda tu. Yang tu hebat tu saya. Jadi sebenarnya bagi kita ialah sama-sama kita adjust lah. Kita kadang-kadang tak boleh harap dengan satu pihak saja kan. Orang kalau kita rasa kita boleh rendahkan diri dulu, kita rendahkan diri dulu. Sebab bahaya juga kalau kita macam saya kan, kalau saya ajukan dia dengan Angeline contohnya, saya nak tunggu bila dia nak pujuk. Jadi bahaya juga. Betul. Kalau dia tak pujuk sejam, dia tak pujuk lagi. Kita rasa jadi adakah perlu benda tu dipujuk ataupun benda tu tak perlu? Bergantung. Gantung. Kalau sayang pula? Saya. Tak saya kalau saya macam mana? Okey, ini kita saya nak jawab ni, tapi alang-alang nak menjawab ni, kita masukkan terus ke game kita. Okey. Game kita ni sebelum kita nak say bye lah to all, seperti biasa kita ada game. Game kita ini adalah game tell the truth. Sebenarnya
Okey. Dan daripada ayat sebenarnya, everybody can confess apa-apa anything. Oh. Okay? Mungkin ada persoalan. Ataupun nak abang tanya, confess pun boleh. nak tanya pun apa pun boleh. Jadi abang boleh ajukan sebenarnya nak tanya ke atau statement ke kepada sama ada kepada Mr. E kita ke, Era ke atau Kak Angeline pun boleh. So each of us ada peluang untuk satu sebenarnya. Oh. Jadi saya nak jawab soalan sebenarnya. Okey. Saya nak mengaku di sini. Sebenarnya saya rasa kelemahan saya ialah saya tak pandai memujuk. Okey. Saya tak pandai memujuk kerana saya rasa macam we can talk about it, let's talk about it. Okey. Kita cakap secara matang apa yang you tak puas hati. Daripada nak merajuk, muncung, tak nak bertegur, you faham-faham, saya rasa tak betah. Okey. Saya akan rasa macam apa, cakap je lah. Ya. Kita dah matang cakap. Saya rasa itu masalah saya. Okey. Tetapi di mana cik abang saya ni dia suka dipujuk. Okey. Jadi masih lagi dalam proses macam mana saya pun nak melenturkan hati saya, pujuk. Tapi saya rasa dia pun dah faham. Ya. Pujuk sekali, kadang-kadang tak nak lagi. Pujuk 2 kali, tak nak. Ketiga, saya tak kepujuk dah. Tunggu besok pula. Ataupun Okey, bang, faham. yang satu tu dia dah pujuk, saya dah okey. Yang kedua tu saya rasa itu yang terakhir. Saya ambil peluang tu. Okey. Okey, saya cuba nak memahami. Saya ambil peluang tu. Jadi saya pun itulah tadi Ya. itulah. Saya cuba memahami dia mestinya dia sudah faham bahawa kelemahan isteri dia tak pandai mujuk. Dia sudah faham. Tapi kenapa dia nak juga rasa dipujuk? Dia perlu rasa dipujuk juga supaya ada sedikit kendur pada isteri. Kedua, aku tak keras, tapi dia tahu suami dia perlu dipujuk. Jadi dia cuba buat benda tu untuk suami. Itu satu Yes. nak baik sebenarnya. InsyaAllah. Satu usaha. Kau tak kan? Kau tak ada benda nak mengendurkan isteri. Yes, Okey, betul. Okey, itu sebenar itu saya. Sebenarnya awak. Okey, kita silakan abang pula. Abang punya sebenarnya. Sebenarnya mungkin apa benda yang abang pendam yang selama ni tertanya-tanya, mungkin pada Era, mungkin pada saya sendiri. Atau sebenarnya nak cakap dekat Kak isteri. Angeline pun? Boleh juga. Saya sudah banyak cakap sebenarnya pada dia. Okey. Sebenarnya. Dapat bayangkan tu. Yes. Abang mesti banyak sebenarnya. Saya rasa biar balik kepada orang lain. Saya tanya orang lain. Okey bang. Sila. Adik neraka pada saya, abang pilih salah seorang tu. Era dah cakap sebenarnya dia tadi kan. Saya nak tanya sebenarnya dia pula. Dekat Mr. E. Sebenarnya soalan punya simple. Tapi jawapannya mungkin rumit juga nak jawab. Tapi jawapannya mungkin rumit juga nak jawab. Sebenarnya kenapa Era? 7 tahun lebih tua pada awak. Kenapa Era? Okey. Saya suka abang cakap tadi masa nak memujuk tadi tu, biar memujuk tu terbit daripada hati. Jadi bila soalan abang sebenarnya kenapa Era? Bagi saya dia terlalu cantik abang. Okey. Era terlalu cantik Okey. untuk saya miliki lah. Okey. Tapi ternyata alhamdulillah hari ni Allah takdirkan kita berjodoh. Okey, betul. Yang selebihnya saya pernah cerita dah sebelum ni kenapa Era. Kalau abang nak jawapan yang selain daripada apa yang saya pernah cerita sebelum ni, kenapa Era? Era pun nak dengar juga jawapan yang lain. Lama berfikir. Saya rasa dia seorang wanita yang kuat lah abang. Okey. Jadi untuk dia sendiri buat keputusan mendirikan rumah tangga dengan saya selepas
beberapa kegagalan. Jadi saya rasa dia seorang wanita yang kuat dan dia bersetuju untuk terima saya amat bersyukur. Okey, sebenarnya. Sebenarnya. Okey. Okey, kita terima sebenar Izwan. Ya, Terima kasih. Okey, never mind. Izwan dulu. Sebenarnya. Sebenarnya kalau bukan Kak Angeline, ada tak wanita lain yang pernah bertahta di hati abang? Sebelum, maksudnya selepas arwah. Ada tak wanita lain yang pernah bertahta di hati abang? Secara jujurnya ada, tetapi nak kata bertakhta tu mungkin tak. Sebab bertakhta ni dia terletak cantik kan. Dia mungkin ada, tapi tidak secara kedudukannya bukan macam takhta. Okey. Maksudnya ada perasaan. Ada sedang mencari ada percubaan. Selepas itu. Tapi nampaknya gandengan saya dengan dia tu saya ibaratkan pertembungan dua biji bola. Bermakna dia tak lekat. Atas pun dia bergolek, bawah pun dia bergolek. Jadi pada saya mencari pasangan ni adalah dua batu bata. Luar biasa abang. Batu-bata. Okey, Baru saling. dia boleh Sini ni. pun Baru boleh, je. sini pun boleh kan. Tapi dua biji bola dia takkan kan. Dia roll ya. Jadi itu adalah dua biji bola. Jadi itulah sebenarnya. Tetapi jarak yang lama selepas itu baru saya cuba Angeline. Tetapi dengan Angeline ni pun sebenarnya Sebenarnya saya bukanlah ada keberanian dari awal. Kalau saya ada keberanian dari awal, saya tak akan biarkan saya sampai 17 tahun. Betul? Setuju juga bang. Keberanian saya tidak ada, bukan sebab agama yang berbeza. Itu tak ada masalah. Kan kita boleh bercerita dengan dia, boleh dengan dia. Yang menjadi masalah pada saya, keberanian saya ni adalah macam dia kata, dia terlalu cantik. Dia sangat cantik. Apabila kalau saya dapatkan dia, saya bimbang orang kata Sabri ni mesti pakai guna-guna ni. Pakai ubat ni, pakai bomo ni, calik ke apa ni, takkan dapatkan dia. Itu adalah saya kebimbangan anak sebenarnya. Okay. Dan saya percaya bahawa kecantikan dia pada zaman pemain-pemain tertentu, okay, dia dicita-citai oleh semua lelaki Malaysia. Semua lelaki Malaysia menyimpan hasrat memiliki dia. Waktu tu kan. Saya percaya itu semua mereka semua wah cakap pasal dia semua. Jadi saya terasa tau. Saya terasa jadi di situ jauh aku ketinggalan ni. Mana aku nak celah ni. Jadi antara kelebihan yang saya boleh lebih pada orang lain adalah apabila saya gurau-guraukan dalam filem-filem tertentu. Itu antara untuk menyedapkan hati saja, supaya orang lain berhasrat dari luar tak ada peluang untuk buat macam tu. Saya hanya bergurau saja boleh. Realitinya saya tak boleh. Kalau saya sedar realiti saya boleh, lama dah. Daripada awal lagi ya. Taklah 17 tahun ni bang eh. Sebenarnya. Okey, now kakak batu-bata kita. Sebenarnya daripada kakak. Apa yang boleh sebenarnya? Apa sebenarnya? Kalau confession pun boleh kah? Anything. Sebenarnya kalau bukan Abang Sabri, Angeline rasa sampai sekarang tak kahwin lagi lah. That's so sweet. Sebab kita dah kenal lama, jadi kita tahu dia kan, tahu cara dia, tahu perangai dia, tahu kebaikan dia. Jadi Angeline berani. Masya Allah. Kalau bukan Abang Sabri, Angeline takkan kahwin. Wah. Abang, tu yang dia. tadi abang cakap, waktu tidur dia tu, wanita ni penuh dengan pengorbanan. Inilah pengorbanan. Benar bukan dia. Dan sebenarnya Dah banyak dah sebenarnya ni ya. Sebenarnya
Sebenarnya kalau ada 1,000 lelaki di Malaysia yang berhasrat kan, antara 1,000 tu saya 1,001 kan, saya yang paling kenal dia. Sebab orang lain tak kenal dia kan. Saya 30 tahun kenal dia. Jadi saya rasa walaupun 1,000 orang suka dia, tapi yang paling kenal dia saya. Dan sebenarnya yang akhir sekali, abang cakap satu ayat dengan Angeline. Okey, ni nak kena semua orang nak kena tahu. Apa dia? Angeline, abang percaya dalam dunia ini tak ada orang akan lebih sayang Angeline daripada aku. Abang, power bang. Abang pakai power paling tinggi tu. Boleh. Penonton boleh pakai. Tak payah kredit. Wow. Sebab itu sekarang tak boleh gaduh. Abang cakap kan, abang orang paling sayang Angeline kan. So abang punya sayang tu mesti lebih pada orang lain. Datanglah 1,000 lelaki pun tak sama dengan aku satu. Bariskanlah 1,000 lelaki. Abang 17 tahun tak ada keberanian untuk nak mengakuinya. Tapi bila dah mengaku, confident dia lain macam. Sebabnya yang 17 tahun tu semua keluar. Okey. Masya Allah, banyak yang kita belajar, banyak yang perkongsian daripada abang dan Kak Angeline kita rasanya dekat di hati kita. Kalau ikutkan masa tak cukup, kita nak lebih panjang lagi dengan abang. 30 tahun kami kenal. 2 jam tak habis. Tapi itulah, di usia mana sekalipun untuk kita menerima dicintai dan mencintai, dikasihi dan mengasihi, tak kena usia. Dan jangan pernah rasa malu untuk express your feeling kepada pasangan. So itulah yang antara yang kita belajar. Betul. Memang walaupun kadang-kadang dalam culture kita, jangan malu apa, sebenarnya tak ada yang salah dalam pada kita nak express tu. Malah kita mungkin menjadi contoh kepada anak-anak cucu kita. Tengok atuk aku, tengok mak aku sampai ketua dia orang berkasih sayang. Kalau boleh kita nak yang itu. Betul. Kan? Betul. So itu dia, terima kasih dia mengajukan soalan dan kita akan postkan hadiah yang kita janjikan kepada anda, mana soalan yang terpilih itu. Jadi jangan lupalah, nanti kita akan hubungi, always be aware lah, kita akan hubungi kalian. So untuk minggu ini jangan lupa di ruangan komen you all boleh tanya apa jua soalan korang, tanya je apa saja, kami akan jawab. Dan dalam mungkin 3 atau 5 soalan yang terpilih, dan kita akan war-warkan kepada anda dan kita akan kongsikan hadiah untuk minggu ini. So cik abang kita, apa-apa pun kita di penghujung. So jangan lupa untuk like, komen dan share. Kita juga berada di Spotify. Kalau nak tengok nasihat-nasihat yang hebat daripada Abang Sabri dengan Kak Angeline ni, you all boleh dengar abang dalam Spotify abang. So, kadang-kadang ada orang tu dalam perjalanan menuju nak balik kampung ke apa, dia boleh dengar Spotify. So tak payah nak tengok wajah kita, tapi dengar celoteh kita. So once again abang dan Kak, thank you so much. Dah 1 jam lebih dah bersama dengan kita ni. So harapnya apa yang boleh kita kongsikan di sini ni, mana yang boleh kita apply, mana yang kita boleh manfaatkan, sama-samalah kita manfaatkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. So hingga kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan bersama tetamu kita, atau kita beraktiviti luar ke, mungkin wallahu nanti kita alam. bincangkan. Jumpa lagi kita setiap hari Jumaat jam 8 malam dalam Kasih Ons. Kazi Ons.